Cikgu Peter Anak Lindong ialah guru penolong kanan pentadbiran di SK Ulu Binatang. Beliau telah berkhidmat di sekolah ini sejak September 2023. Beliau merupakan seorang guru bahasa Inggeris. Perpindahan beliau ke SK Bukit Papit adalah kerana menjadi guru besar. Hai semua, bersama saya Timah, wartawan UBTB. Pada hari ini bersamaan 16 Mei 2025 merupakan hari terakhir Cikgu Peter berkhidmat di SK Ulu Binatang. Jom kita tanya apa perasaan Cikgu Peter pada hari ini. Cikgu berasa sangat sedihlah meninggalkan SK Ulu Binatang ni, sebab cikgu rasa masih banyak kerja cikgu dengan murid-murid semua yang masih lagi belum siap. Okey, terutamanya dengan tahun 6 lah, sebab cikgu murid pertama cikgu untuk bahasa Inggeris, dan cikgu nak mereka tengok mereka pada hujung tahun ni nanti macam mana keputusan mereka. Tapi itulah kehendak tugas. Jadi cikgu ucapkan selamat berjaya kepada murid-murid tahun 6 khasnya dan murid-murid SKUB secara amnya. Okey, secara khususnya dan secara am. Okey. Terima kasih cikgu. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu. Semoga cikgu menjadi guru besar yang hebat di sekolah baru nanti. Terima kasih. Padaku, oh guruku, engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Pengorbananmu tiada henti, selalu membimbingku hari demi hari hingga datang. Warga SK Ulu Binatang mengucapkan selamat Hari Guru kepada Cikgu Peter dan berharap Cikgu Peter akan berjaya menjadi guru besar yang hebat di sekolah baru nanti.